Assalamualaikum semua. Lepas puas healing di Kalinusu, agaknya ke mana pula destinasi Kalius kali ini ya? Jom ikut perjalanan kami hari ini. Apa cakap kita pernah lalu sini? Pernah. Bila masa pergi kembara yang mana? Yang mula-mula tu? Tak ingat. Kempen yang mula-mula dulu tu. 2020. Yalah lepas PKP tu. PKP baru dah. Lalu Ada video mama sampai kita sesat. lalu Habis bagi laluan jambatan motor. jambatan motor. Wes bagi laluan motor. Lah, baru teringat masa Kembara Malaya 2020 dulu. Ketika kami menjelajah seluruh semenanjung Malaysia. Dekat sinilah Wes buat hal. Boleh pula disuruh kami ikut laluan motosikal. Papa bagi tahu terus teringat kejadian tu. Ish, yang betul dia ni. Weh, macam mana nak lalu Ben? Ben tak boleh nak lalu ni. Kecil benar. Astagfirullah. Rupanya campsite yang kami nak pergi tu tak jauh pun dari campsite yang kami pernah datang 6 tahun lepas. Papa pun ingat-ingat lupa jalan tu. Sampailah ternampak lorong motosikal tu. Oh yang tu. Padang Setang. Padang Setang. Barulah Papa sedar, rupanya kami dah terlajak jauh. Selamat datang kampung Padang Setang. Mana Papa tanda ABC? Dua seat je. Dah sampai kawasan ni tapi Papa tanda ABC campsite pula tak nampak. Padahal orang kata lokasinya sebelah campsite ni je. Entah kami yang terlepas pandang atau memang dah tak ada. Oh yang Mama cakap tak nak dulu ni. Ha? Oh. Tak nak dulu. Campsite dia mana? Ai, Papa sungai bawah tu yang Mama talang kau. Dah budak-budak dia ingat ketak datang sini dulu. Bawah tu sungai, Papa. Oh, scary, Papa. Oh, tak adalah dalam mana. Tapi takkan nak mandi sungai ni. Nampak uduh kan. Gelapnya. Gelapnya. Situ dalam. I don't know, Papa. I kata Papa duduk tepi sana sangat tu. Papa udah. No. Macam teringat-ingat balik tempat ni. Tempat apa ni? Alah pergi. Sini ke? Kat sini. Kiai di dalam ke? Scary je aku tengok. Pimpin dalam hutan ni. Oh, Sini boleh memukat ikan. Nana. Kita tanya dulu tuan tanah dia ke mana tempat. Nana. Ingatlah kita datang sini dulu. Iyalah, kita pergi kat Dewasin. Dewasin depan tu kan? Dewasin kan kat depan sana ni. 2 sen. Dewasin, yang kita main rakit, ingat tak? Tapi ni kat tempat lain. Nama dia ABC. ABC air beruk benda beruk tak tahu. Dia ada sediakan handphone. Ada. Dia ada chalet, dia ada homestay, dia ada kemo. Pilih je. Tapi nak kita tengok dulu macam mana tempat dia. Tak jumpa pun. Oh, kejap Papa check. Tak jumpa. 1 minute later. Okay. Keluar balik kot jalan besar. Dia kat depan lagi. Okay. Apa dia? Cantik. Apa dia? Jual Sin Campsite and Village. Macam mana tu? Tu. Tapi pagar dia tutup. Macam tak. Macam tak biasa rumah dia sana je. Saya bagi kopi lagi dulu. Itu lah. Masuk ke sini. ABC. Patutlah tadi tak jumpa. Rupanya campsite ni tersorot di celah-celah jambatan. Kami pun dah terlajak ke depan tadi. Terpaksalah patah balik. Just take a look at this campsite first, can we?
Selamat datang ke ABC Aiber Road Campsite. Campsite ni terletak di Krip Perak. Lokasinya berada berdekatan Sungai Aiber Road, dikelilingi suasana alam yang tenang dan nyaman. Dekat sini ada beberapa pilihan untuk pengunjung. Kalau suka camping, boleh pilih tapak untuk berkemah. Kalau nak lebih selesa pula, ada juga chalet dan homestay yang disediakan. Jom kita tengok apa lagi yang menarik dekat campsite ni. Boleh ke? Okey ke? Kita tengok. Jom jalan-jalan tengok dulu. Okey lah tu. Tandas okey lah. Oh, wah tu kan cek toilet semua. Okey lah tu. Memanglah. Lubuk lah. Koyim ada lubuk lah. Lupa. Tempat mandi ke ni? Tahu tak? Ni tempat basuh berak. Pokok. Iyalah, pokok. Jom lah. Mandi dah, mandi lagi. Jomlah kita mandi lagi. Yang ni macam tempat aku bawa tu. Apa nama? Air dia cetek je. Tu sana dalam sikit tu. Dalam dah juga. Ha? Mana dia kata chalet semua tu kat mana? Tu. Homestay, chalet. Homestay tu. Chalet ni. Chalet ni. Depan ni. Warung sejuk jiwa. Oh, wah ada warung sejuk jiwa. Tapi kata tak ramai orang dah kan? Serang pula kita je kan? Ada, dia kat ada. Ni je ke? Dalam hutan kita je. Normal. Dia bulat lah. Bersih? Tandas ni macam hotel 5 star ke tak? Macam 4.5 bintang gitu. Ya ke? Kita lah tandas sama macam dekat camping kat dia tu. Tak tahu. Sini tu. Ni bersih lah nampak. Tombeng dia. Kuan bawa tu. Ha? Kalang orang. Ha, Kalang Rengas. Ni chalet. 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 Okey ke? Serau ke? Dia satu queen je. Satu queen je. Satu Queen je. Ha. Tu depan boleh tabu toto. Dia lagi ke sini. Pasal beli orang. Lagi ke sini. Dah kita selama pergi buka. Dia lagi ke sini. Ke mandi je. Yelah jumpa tu. Kat depan tu tanya. Homestay? Homestay yang tengah-tengah ni. Betul-betul kat sebelah toilet. Homestay dia bagi diskaun kalau nak duduk homestay. Homestay 200. Apa Chalet. hal pintu tak tutup tu? Kenapa pintu terbuka? Pintu band. Miguel, kenapa tak tutup? Tak salah saya. Sini banyak beruk. Kau nak stay homestay atau camping? Camping. Camping dia suruh buat kemah atas wakaf tu. Jadi kemah lah. Jadi kemah. Lagi. Ada. Mesti lah. Kemah. Ni homestay. Mahal. Tak jual sikit. Lebih kurang je. Ada duit. Harga lebih kurang sama je. Lebih kurang. Baik chalet je. Chalet atau homestay. Bukan chalet. Chalet Homestay. dah sama dekat dengan homestay. Hmm. Homestay dia bagi diskaun. Dia tengah bagi diskaun. Kiki siap nak bayar dah. Ya. Kiki ada balance lagi tak habis Dia ada ya. dengan kamu kan lagi balance. Game. Ngelah 200. Dengan kamu ngelahnya. Itulah tak sedar bila tak bagi mama. Tak nak bagi mama pegang. Homestay sana kamu dah bagi 200. 1,5. Tidak tak sana. Koyim Haikal dekat 600 orang bagi sini. 600 bagi dah. 600. Tahu? Hahaha, nak duduk homestay sangat kan? Papa dari main balik, duit saving cuti tu masih ada dekat dia. Terus diam. Homestay dia bilik ke apa dalam? Ada berapa bilik? Dalam ada 2 bilik. 2 bilik. Ada apa? Homestay berapa untuk special price hari ni? 200 tuan. 200 ah. Dia sepatutnya 200.5. Untuk kami 180 boleh tak malam ni? Singgah je. Boleh tak Jadi 200 tu. Hei Papa ni, Bak Nego memang tak boleh kalah. Dah lah owner siap bagi kurang RM50 lagi. Syukur je lah, dapat jimat sikit pun dah kira rezeki.
Aduhai, baru nak rasa lega dah sampai homestay. Sekali kena tunggu pula. Rupanya staff belum sempat bersihkan lagi. Tak apalah, daripada duduk tunggu saja, kami ambil peluang keluar beli barang dapur dan mendobi dulu. Dia orang tak kembali lagi. Dia orang minta masa sikit. Tak apa, saya tunggulah dulu sekejap. Okey, tak apa lah. Kalau macam tu saya bagi 180 kan. Oh. Tak apa. Saya minta maaf Tak apa. Okey, Assalamualaikum. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum. Ada lah bapa ni. Trik betul. Pandai Papa ni ya, ambil kesempatan betul. Sementara Papa pergi melobi, Mama dengan anak-anak keluar beli bahan masak untuk dinner dan sarapan esok pagi. Lepas selesai, Papa datang kejap kami. Katanya dobis kita sini dah banyak yang tutup. Jadi kami pun cuba cari tempat lain dengan batu buang waste. Sekali waste pula bawa kami entah ke mana. Pusing punya pusing, yang jumpa semua tutup. Hari pun dah makin gelap. Jadi kami decide balik je lah homestay. So apa lagi? Pakailah fly model mama. No. Yo. No. Siapa sah? Mama punya form Ambil apa ya? No. Nyuk. No. Nyuk. Kamu pakai apa? SOS eh? Ya. I terus. model. Fly model. Tak nak pakai? Okay. Ya, try. Let's try. Try, tak slow juga. Tak ada, kamu dengar tak bunyi ngaji kat luar tu? Tu maunya lah tu. Yelah tu orang password. Tak nak. 1 hingga 8. 1 hingga 8. 1 hingga 8. Yeah. Apa tau? Ya, mungkin. Ya. Mungkin. Belang buka YouTube. Tengok buka YouTube. YouTube pula. Ya, pasang YouTube. Tu boleh masuk. Line dekat sini agak slow. Lupa pula tadi nak tanya staff campsite line apa yang paling okey kat sini. Jadi kita minta bantuan pula modem carikan line yang lebih baik. Sekarang kita nak tunjuk yang kita memang berada di ABC Iber Road Campsite, Great Perak. Line Celcom dan XOX terus tak ada. Nasib baik modem ni boleh support berapa teko. Jadi kita boleh pilih line mana yang paling sesuai dekat dengan kawasan kita. Jom kita tengok berapa speed yang kita dapat dekat sini. Wah, agak tinggi juga. Okey, sekarang kita tengok pula line apa yang modem ni jumpa. Oh, rupanya Maxis yang paling kuat dekat sini. Best kan bila ada modem macam ni? Korang yang kaki travel dan suka berjalan tu, wajib beli benda ni. Jadi, kalau korang berminat, aku dah letak link dekat description. Haha, sempat lagi kan sebelum tutup cerita malam ni? Okeylah, anak-anak pun dah makin lewat tidur. Kita rehat dulu. Esok pagi, kita sambung lagi dengan aktiviti wajib mandi sungai. Yeay! Selamat malam! Bangun, solat. Bella tidur kesejukan. Ideal. Sejuk tidur. Mama Bella tidur kat bawah. Tak, capur. Okay, let's goreng. Beli apa dua? Manalah penuh banyak mana pun. Kita tak penuh. Warnanya ni. Hah?
Alhamdulillah damainya pagi ni. Bangun je terus dengan kicauan burung dan deruan air sungai. Memang lain rasanya bila dapat lari sekejap dari kesibukan bandar. Pagi ni kita breakfast roti unstoppable. Tengoklah anak-anak bukan main happy. Biasalah bila bercuti je mama bagi merasa. Bila balik rumah nanti kenalah jaga balik pemakanan. Inilah dia roti unstoppable dengan air moringa. Masa nak balik? Tak pula. Tak tahu apa kata dia ikut laluan mana tak. Makin lama makin sempit. Tak tahu laluan mana pergi. Sudah. Tak jumpa lorong masuk sini. Ha? Kena kacau malah ya. Kan dah habis dulu dah. Tengoklah orang lain makan pula. Tak mana cukup dia tu. Nasi. Kamu goreng nasi pula ni. Nah. Ha, goreng nasi. Lepas sarapan, Papa terus pergi tinjau keadaan sungai. Biasalah nak tengok paras air dan arus dulu sebelum bagi anak-anak mandi. Setakat ni nampak okey. Sungai pun agak cetek sesuai untuk keluarga yang bawa anak kecil. Yang dengar. Ni mama berendam sini ya paras pinggang. Tiga mau makan. Oh lama dah ni. Goreng nasi. Bawa sini. Piknik. Macam bayar ke? Kita sewa homestay. Wakaf percuma. Tak ada orang. The birds chicken. Okay? Tenang je. Paras Bella dia. Sana dalam sikit tu. Okay, go Bella. Apa tu? Ah, tengok apa tu? Hei, bapa ni. Anak sejuk, bentar nanti. Apa? Hey, pasal ni. Sit down. Sit down. Ha. Nanti kena roboh balik nanti tu. Nak balik. Balik diam dah tu. Tak ada ingat orang kata tak boleh. Kita macam mengganggu ekosistem dia ke apa benda. Jom, kan Melaka. Pelampung tadi ada pelampung best ha. Pakai life jacket tu pelampung dah. Pelampung. Okay. Wait. Aika dulu, okay. Bella. Bella tak lepas. Tepi Bella, tepi.
Bella kacau lah Bella. Bella nak buat. Wow. Kepala. Oh. Laju. Dia sendiri yang takut. Boleh dah. Bella ringan. Ini tengah belajar. Floating. Hari Ramadan. Ada hanyut dia hanyut. How do I float? How do I float? Relax your body. Feel you're dying. Nothing. Floating. Just let your face up. Seronok betul tengok mereka terapung sambil meluncur atas air sungai. Dah macam satu aktiviti wajib setiap kali kami mandi sungai. Matahari pun dah makin tinggi. Jom rehat sekejap, keringkan badan dulu sebelum makan dan bersiap untuk check out. Sementara tunggu mereka keringkan badan, Mama lepak sekejap sambil layan YouTube. Nasib baik ada plan modem ni. Dengan satu plan, boleh guna beberapa pilihan line telco sekaligus. Malam tadi dekat homestay, speed maxis dalam 30 lebih je kan. Jom kita cuba pula dekat kawasan luar campsite ni. Nak tengok macam mana speed dia. Wah, agak tinggi juga. Malah lebih baik sikit berbanding dalam hostel malam tadi. Memang berguna lah modem ni bila pergi camping atau travel. Tak perlu risau sangat kalau satu line slow. Boleh cuba line lain yang lebih kuat dekat kawasan tu. Kalau nak tahu beli kat mana, link ada dekat description. Korang boleh klik je dekat situ. Hehehe. Kau yang Ricky cakap. Weh, tinggi juga speed Ekal ni. Padahal sama-sama guna Maxis. Oh, baru teringat pun dia support 5G. Patutlah lagi laju. Plan model ni pula masih support perangkat yang 4G. Jadi setakat ni memang ini je lah kemampuan dia. Harap-harap satu hari nanti plan model keluarkan versi yang dah support 5G Kamu dapat pula. 5G kot. Kalau modem ni setakat 4G je. Dia tak boleh setinggi tu. Okay, jom. Jom. Mandi makan. Alright, nasi goreng kepuk lekor dah siap. Minum pula air moringa panas lepas mandi sungai. Nikmat betul. Air moringa ni kami baru amalkan lebih kurang sebulan. Mama tertarik sebab moringa ni katakan kaya dengan vitamin, mineral dan antioksidan. Memandangkan anak-anak kurang makan sayur, Mama cuba jadikan serbuk moringa ini sebagai minuman. Kalau nak campur dan besarkan pun boleh. Cuma kalau korang ada masalah kesihatan atau sedang mengambil ubat, sebaiknya dapatkan nasihat doktor terlebih dahulu. Okeylah, dah sampai masa untuk check out. Lepas ni, kami teruskan perjalanan balik ke Kedah. Biasalah, sebelum tinggalkan homestay, kena buat pemeriksaan terakhir. Cek bilik, dapur, bilik air. Takut-takut ada barang yang tertinggal. Assalamualaikum. Dah dulu dah. Okey. Tak pasal pun tak apalah. Okey. Tak apa. Tes sebelah ke? Tes sebelah je. Okey, Assalamualaikum. Okeylah, sampai di sini saja kisah percutian kami kali ini. Kalau sepanjang video ni ada tersalah kata atau terkurang dari segi adab dan tingkah laku, kami memohon maaf. Semoga korang terhibur dengan gelagat keluarga kecil kami yang serba sederhana ini. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong Kind News Family, sama ada yang baru mengikuti atau yang dah lama bersama kami. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia? Dia terlanjak. Belajar ke depan. Tak nampak simpang ni? Simpang memang tak nampak. Itu boleh sampai ke mana? Jauh ke? 3 kilo juga. Apa tak perasan ke dah jauh?